Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya di kawasan Kemensah, Kampung Kemensah, Chalet actually, di Ulu Kelang. Kalau kita tengok kawasan ni, kawasan Menjeram. Jalan nak pergi ke Kampung Kemensah ni daripada Huzur Negara. Jadi kita masuk lagi dalam Huzur Negara, saya ingat dalam 3 ataupun 4 km lah. Inilah dia kawasan Menjeram. Hari ni Hari Raya Aidiladha 27 bulan Mei 2026. Memang ramai lah orang di sini. Tapi bukan tempat ni actually yang saya nak ceritakan pada viewers semua. Saya nak ceritakan tentang pondok yang saya duduk ni. Kalau saudara-saudari tengok pondok yang macam ni, pondok ni nampak macam pondok je. Tapi sebab keluarga saya daripada asal Negeri Sembilan. Kalau rumah orang Negeri Sembilan yang dulu-dulu di kawasan Anjung depan ya, Anjung yang paling depan. Kalau orang sekarang living hall lah. Dulu kalau rumah orang dulu dia akan buat macam ni. Maknanya ada dinding yang dia tak tutup semua dinding ni. Jadi memang ada open air. Tapi ada atap lah. Ada atap macam tu, ada open air. Jadi ini tempat untuk lepak-lepak. Kadang-kadang kalau ada kenduri kenara, memang sedap makan tempat macam ni. Kalau dululah zaman 70-an, 80-an, kalau kita kenduri kenara di kampung, memang kalau dapat rumah macam ni memang best. Makan pun sedap sebab kita makan dalam dulang atau makan berdulang. Bukan catering macam sekarang, makan buffet macam sekarang. Jadi saya pun tengok kalau di tempat saya pun rumah-rumah tradisional Melayu ni dah banyak dah. Sebab datuk dan neneknya dah pergi ke negeri abadi. Jadi anak-anak cucu pun tak nak duduk rumah yang lama, semua robohkan rumah yang lama, buat rumah batu. Jadi lama kelamaan rumah yang tradisional tu tak ada. Nanti jadi sampai generasi yang akan datang lupa macam mana rupanya rumah-rumah tradisional Melayu kita ni. Memanglah kita boleh Google, tapi berapa persen sangat daripada generasi Z, Y, Alpha ni yang nak Google rumah-rumah macam tu, rumah kampung yang lama tu. Jadi saya actually enjoy masa duduk kat sini ha. Saya ingat dulu macam tahun 70-an dan 80-an, kalau saya balik kampung arwah abah saya especially, kampung rumah nenek, arwah nenek saya memang macam ni lah. Jadi saya memang suka duduk kat depan ni. Tinggal lagi rumah nenek saya tu dia bukan tepi jeram, bukan tepi sungai macam ni. Dia depan tu sawah padi. Okey. Selamat Raya Aidiladha. Sebenarnya saya sedang mencari jalan untuk tinggikan viewers dan subscribers saya. Saya sekarang ada 586 subscribers, tapi saya harap saya boleh naikkan ke 600 dan kemudian ke 1000 subscribers eventually. Jadi saya pun tak tahu sebenarnya video apa yang saya nak buat. Saya harap ini mungkin boleh memberikan satu, kalau ada komen ataupun feedback daripada followers saya. Jadi jangan, kalau anda suka video yang saya buat ni, jangan lupa like dan subscribe Sinar Nira channel. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.